Okay guys, malam ni aku nak buka satu lagi barang daripada Gojo Dog. Okay, yang ni aku beli dia punya kipas. Okay, handheld fan yang ada kamera tu. Ini memang viral gila-gila dekat TikTok sebelum ni, dekat Shopee pun viral. Sebab dia kipas yang ada kamera. Tu yang nak tengok kan. So aku tengok satu review dekat TikTok kan. Hasil kamera dia tu macam, dia tunjuk tu macam gimbal lah dia guna kan. Tapi kadang-kadang review dekat TikTok tu tak boleh percaya juga. So sekarang aku beli satu. Okay, aku try beli satu. Okay, lepas tu nanti aku akan review lah. Aku akan tunjuk hasil kalau kita record guna kamera yang ada dekat kipas ni. Sebab yang ni, kipas ni harga dia bawah daripada 100 dan dia ada kamera. Okay, memang murah gila lah kalau kamera cantik tu. Kalau kamera cantik gila aku tak tahulah kan, betul ke tak, itu je lah. Sebab harga dia bawah 100 kan. Okay, bawah 100 orang faham je lah. Kalau aku tengok review sebelum ni, ada satu ni dia punya hasil video daripada kamera kipas ni. Tengok macam dia shoot dengan gimbal, ada cantik lah dia punya smooth dia kan. Tak tahulah betul ke tak hasil dia kan. So macam biasa, di masa dia kita akan buka. Lepas tu kita unbox, tengok apa yang ada kat dalam. Lepas tu nanti esok ke lusa ke aku akan try lah. Aku akan try kipas ni, kamera dia macam mana. Okay, let's go guys. Okay guys, so dalam kotak ni ada manual. Okay, ada manual dia. User manual dia dalam bahasa Inggeris. Senang nak tengok. Okay, lepas tu kipas dia. Okay, ni kipas dia gang. Cantik. Kecil je. Ni rasanya boleh bawa masuk poket ni. Lepas tu yang ni dia bagi kita USB untuk kita charge kita punya kipas. Lepas tu ni lanyard lah. Okay, alright. So let's go, kita pergi pada kipas dia. Tapi sebelum tu kita tengok dia punya manual lah. Kat sini dia ada tunjuk untuk product overview lah. So ini button apa kan, 12, 13 ni button apa. Okay, M ni M button dengan back button. Okay, back button boleh kat situ. So apa-apa fungsi untuk button kau boleh refer pada manual lah. Kat sini ada tulis. Okay, let's go, kita pergi pada kipas dia. Okay, ni kipas dia gang. Kipas dia memang kecil. Kipas dia kecil dan kita boleh masuk dalam poket. Okay, so dia punya material ni macam nice lah. Nampak premium gila. Okay, walaupun harga dia bawah 100. Alright, so let's go, kita close up pada kipas. So dekat sini ada satu screen. Yang ni korang akan view kamera lah kat sini. Okay, so dekat sini ada beberapa button untuk kamera. Sini on off kamera, button on off kamera. Yang ni untuk back button ataupun M button, tak pasti. Yang ni up and down button. Okay, betul tak? Up and down button, betul. Sini ada lubang untuk kita letak lanyard. Sini on off untuk kipas. Okay, tarik, tolak atas ni on kipas, bawah off kipas. Ini ada plus ni untuk kita kuatkan kipas. Yang ni kita untuk slowkan kipas lah. So dekat sini ada LED juga. Dia akan tunjuk battery level kipas ni ataupun speed kipas. Okay, so lagi apa? Okay, dekat sini ada reset. Ada lubang untuk reset. Sini speaker. Okay, sini untuk SD card. Sini USB port untuk kita charge kita punya kipas. Okay, so ni belakang dia ada kamera. Ni kamera ni lens kamera. Okay, dan belakang dia macam ni ada logo. Ada tulisan Gojo Dog.
Dan kipas ni boleh rotate macam ni. Nampak? Dia boleh rotate. Okay, boleh rotate. Dia boleh pusing macam ni je. Okay, dia stop macam ni. Lepas tu kita kena pusing balik macam ni. Macam tu. So, nice lah. Okay, ni kipas dia. Okay, jom kita try test on kipas dia. So, nak on kipas dia, korang just tolak kat atas ni. Kat sini, ada angin dia. Not bad angin dia. Yang ni angin dia 1. So, nak kuatkan angin, korang tekan ni. 4 plus. Boleh tahan kuat. Okay, ni 100 level. Dan ini, ni 100 untuk kipas. Level kipas. Lepas tu, satu lagi dia akan tunjuk level bateri. Kalau tekan sini lagi, dia akan tunjuk level bateri. Okay, so macam ni. 60. 80. 100. Tekan sini lagi. Tu. 80 ni untuk bateri level dia. Kuat juga kan? Kuat juga angin dia. Tapi dia punya bunyi tu agak bising. Ni bateri level dia, okay? Macam tu je. So, nak slowkan kipas, tekan minus ni. Lepas tu kalau nak on, kalau nak off kipas, korang just tolak kat bawah. So, dia off lah. So, yang ni untuk kamera. So, kalau nak on kamera, korang just tekan button on. Hold. Untuk beberapa second, dia akan on lah. Nampak? Okay. So, dekat sini, dia akan view lah kita punya kamera tu. Sekarang tak ada SD card, nanti aku akan try. Aku akan try record dekat luar. Tengok dia punya hasil nanti kan. Kita akan masukkan SD card kat sini lah. Okay. So, yang ni tak boleh nak buat apa. Sebab dia tak dekat. Okay. Ni pun tak boleh nak buat apa. So, nak off balik kamera ni, korang just tekan button ni balik lah. Hold. So, dia akan off lah. Macam tu. So, malam ni aku tak dapat nak try. Nanti besok. Ataupun bila-bila aku free nanti aku akan try. Masukkan SD card kat sini. Nanti kita try shoot lah. Guna kipas ni. Okay. So, kipas ni untuk kelajuan angin. Sekejap. Kita try sekali lagi. Not bad, kuat juga. Dia not bad kuat. Tapi dia punya ni macam kecil lah kan. Dia punya kipas ni kecil je. Tapi kelajuan dia not bad lah. Angin dia. Angin dia not bad. Ni untuk 100. Tu. Okay. So ni slow. Ni paling slow. Kuat sikit-sikit. Okay. So untuk level 100 ni not bad lah. Okay. Alright. So kalau tengok dia punya rupa kipas ni memang nice, cantik. Okay. Ada screen kat sini untuk kita tengok kamera kita kan. Lepas tu ada button-button kat sini. Dah macam gimbal lah. Okay, kat sini ada kipas dia. Ni ada kamera dia. Lepas tu kita boleh letak lanyard kita kat sini. Okay, boleh sangkut kat leher lah. So, siapa yang suka ambil video, boleh lah korang grab kipas yang macam ni. Okay, siap ada ni. Siap ada ni. Kamera. Okay, untuk ketahanan bateri aku tak pasti. Sebab kita try lagi. Nanti kita akan try shoot. Nanti tengok bateri dia macam mana. Lepas tu kalau korang nak beli ni, dia ada. Okay, untuk kipas yang ni dia ada beberapa color yang available untuk korang pilih. Okay, sekejap kita tengok dekat Shopee. Untuk beberapa color yang kita boleh pilih, color hitam,
Ada colour pink. Okay, ni geng. Okay, ada colour hitam, colour pink, colour orange, colour pearl, colour putih. Okay. Ada berapa colour ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 colour. Aku ambil colour putih. Dia ada colour hitam, colour pink, colour orange, colour purple dan colour putih. Okay, harga dia adalah bawah daripada RM80. Kau dah boleh dapat dah kamera kamera fan macam ni. Okay, memang cantik. Cuma hasil dia tak tahu lagi lah macam mana kan. Nanti aku free, nanti aku akan try lah shoot pakai ni. Yang kita tengok hasil dia macam mana. Siapa yang nak beli, macam biasa korang boleh Usha shopping bag kat bawah. Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.